Elakkan membeli emas yang terlalu kecil nilainya jika anda berniat untuk jadikan sebagai simpanan. Tuan-puan, untuk simpanan sebaik-baiknya kita mulakan dengan saiz seperti 5 gram ataupun 1 dinar. Elakkan tuan-puan membeli emas bersaiz terlalu kecil seperti 0.01 gram ataupun 0.01 gram. Kerana tuan-puan, biasanya emas ni dijual pada harga yang per gram yang sangat tinggi. Ini bermaksud tuan-puan, anda sebenarnya sedang membayar lebih mahal untuk jumlah emas yang lebih sedikit. Selain itu tuan-puan, semakin besar saiz emas yang anda miliki, semakin rendah spread value-nya. Sebagai contoh, gold bar 100 gram mempunyai spread sekitar 7%, manakala 1 dinar sekitar 9%. Semakin rendah spread tuan-puan, semakin cepat anda berpotensi untuk mendapatkan keuntungan. Untuk memiliki emas, anda boleh beli terus tunai yang mencukupi, ataupun anda boleh mula menabung melalui akaun emas gap. Dengan akaun gap tuan-puan, anda boleh menabung serendah RM100 setiap kali belian dan simpan dalam bentuk gram emas. Bila jumlah gram emas sudah mencukupi, anda boleh keluarkan dalam bentuk emas fizikal untuk simpanan sendiri. Mulakan dengan strategi yang betul supaya simpanan anda lebih efektif dalam jangka masa panjang. Jadi kepada anda yang ingin bermula simpanan emas bersama Papi Gold, anda boleh saja isi barang saya ataupun hubungi saya. InsyaAllah saya akan bimbing anda sebaik-baiknya. Ingat, jangan lupa kaya bersimpan, simpan sampai kita kaya.